SOP penjualan silver fizikal. Untuk item silver public gold, kita boleh load harga di dalam apps tersebut. Caranya kita pergi dekat shop, kemudian akan keluar jadual PG buy dan PG sale. Scroll ke bawah sehingga jumpa bahagian untuk silver. Kemudian klik sale. Pilih item apa yang kita nak jual. Sebagai contoh, saya pilih 100 gram. Kemudian add to cart. Kemudian kita pergi dekat cart. Setelah item tersebut berada di buyback order cart, kemudian kita check out. Kemudian kita pilih branch mana yang kita nak hantar. Sebagai contoh, saya pilih branch Johor Bahru. Item fizikal tersebut kita perlulah hantar sebelum tarikh yang tertera di bahagian ini. Pastikan maklumat yang berada di dalam bank information adalah betul bagi memudahkan proses kemasukan wang ke dalam akaun bank kita. Pastikan juga total amount tersebut adalah sama seperti mana yang kita pilih pada awalnya. Tekan I agree, kemudian place order. Selesai semuanya, bawa item silver tersebut bersama IC ke branch sebelum tarikh due date ini. Duit akan masuk ke akaun bank 1 ke 3 hari waktu bekerja.